Selamat malam. Tak fokus. Okay, kita utara. Dah, dia blur lah. Okay. Okay, okay. Sedang berkumpul di rumah Jibam. Lepas ni kita kayuh 50 km ke bus stop. 50 Hari bawah 3 km. Aku sampai dah tak tahu. Dah sampai Perlis ke arah Kuala Pilah. Kuala Pilah. Sarapan, berak kan. Betul kayu pergi homestay kita dah sampai Kuala Perlis punya bus stop. Binary ni dia jadi perempuan. Ya, sepatah dua kata. Alhamdulillah kami sampai Perlis. Cuma kami tak jumpa lagi kat mana pokok harum manis. Dan saya dah kira lah orangnya total ada 7 orang tadi. Lagi seorang mana dia pergi? Cepat je daripada 2 tu ke 7. Tadi aku dah jumpa banyak. Abang pasal kau orang sini Thailand. Orang Thailand. Cuaca baik. Jalan basah. Cik kopi ni. Mantap. Pamer. Bukan pameran lah tu. Tak pakai tu. Banyak barang dia. Lagi kita pergi penghujung Malaysia. Sekarang ada dekat Kuala Perlis. Tinggal kat belakang. Kalau laju sangat beritahu tak apa hal lah. Cari ketam besar dekat Kampung Semarak. So gambarkan ketam dulu. Lepas tu baru kita pergi pos paling hujung Malaysia. Alright. Kita daripada Kukuk. Kita dari Kukuk ke Johor Bahru. Guys, roger out. Cepat video. Tengok. Sekarang kita dekat mana? Dekat Pontian. Kita dekat Pontian. Penghujung utara Malaysia, ujung Melayu sangat Oh, ada banyak lembu Depan ni kita ni. Okey. Ni Johor tak ada lembu tau. Johor tak ada lembu. Johor tak ada. Lembu colour mungkin tak ada. Kan ada lembu colour purple. Tak ada purple. Dia colour purple. Dia aim bawah. Tengok. Dia dah attack baju merah. Dia dah nak attack. Tak apa, jalan je. Dia jalan ke depan lah. Tengok, jangan kejar. Tiga. Ya. Tak apalah, bersihkan tayar tadi kan. Kanan. Itulah nak sepadan lah. So dia kawalan. Ada pangkal dia. Sepadan. Aku tengok Google Map pun sepadan juga.
Selamat tengah hari, dah tengah hari. Kita lagi 8 kilo nak sampai homestay. Lepas tu mandi, berak. 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 Tak boleh tidur I need so. Okay, Saya perlukan. Kalau tak boleh jalan. Belakang kereta. Andy Sauko. Kita pergi kampung ada bukit-bukit. Jom. Kita. Memang pun sampai bateri. Apa? Memang pun sampai bateri. Selamat pagi. Hari ni hari kedua kita dekat Perlis. Kejap lagi nak gerak pergi warung tepi sawah sarapan. Hari pun dah nak terang, semua orang pun dah bangun. Kita try lalu jalan kampung lah, sawah, pergi tepi sawah. So sekarang ni tengah tunggu semua orang siap. Jadi kita gerak, okey? Selamat. Tengok tu, benar. Dia mengambil.
Selamat. Baik je. Selamat pagi. Sekarang pukul 9.30. Kita on the way pergi Gua Kelam. Kaki bukit lagi 20 km. Boleh lepas berhenti tadi. Lepas-lepas esok. Nanti kita sambung lagi, okey? Selamat. Kita dah sampai Kampung Guar. Lagi 12 km nak sampai Gua Kelam. Kita berhenti kat surau kecil kejap. Ada yang nak buang air besar. Nanti kita sambung balik, okey? Selamat. Ulanglah. Gua Kelam bawah aja. Kita dekat ladang YB. Ladang apa ni? Ni. Dalam ada rusa. Rumah dia pun. Wah, rumah singgah macam rumah singgah gitu lah. Rumah singgah. Oh, ya. Ada projek berikan puyuh dalam sangkar. Warna biru tu. Yang ni buat ni. Hutan simpan sini mai, kan? Ni hutan simpan ni. Hutan simpan terus. Sepadan ni, sepadan dengan Thailand. Oh, sepadan Thailand lah. Dia hutan simpan. Dulu sini ada tiga timah ni. Oh. Dia kaki bukit hari lah. Oh. Sepadan Thailand tak jauh ni. Hutan bukit ni. Ya, sebab kita lepas pergi Gua Kelam nak pergi Wang Kelian. Wang Kelian atas lagi. Ya, panjat Wang Kelian lepas tu turun. Kalau ada masa pergi Padang Besar. Padang Besar di jalan dalam juga ah. Oh, ni ni juga. Ha? Jalan daripada turun daripada Wang Kelian ni. Ha? Ikut jalan tu kan. Ambil kiri. Ambil kiri jalan kecil-kecil macam ni ah. Macam ni mana? Oh, boleh nanti cari ah. Mana Wang Kelian? Dia kata dari Wang Kelian nak pergi Padang Besar dia jalan kecil je. Macam ni. Shortcut juga. Shortcut juga ah. Dia masuk. Sadika. Selamat tengah hari. Kita baru masuk Gua Kelam. Sekejap lagi gelap dah, tak nampak. So, semua dah masuk dalam. Alright. Selamat tengah hari. Kita dekat Gua Kelam. Sekarang mencari cerita mencari cerita untuk Sabi. Mana Sabi? Kita. Ulasan sikit. Ulasan. Kesimpulannya dua best lah. Cuma banyak kelawar. Tapi kelawar tak kacau orang. Jadi aku rasa aku akan masuk gua lagi lepas ni. Kita akan trip gua lepasnya. Gua ke gua. Masuk gua sini, tembus gua sana. Jurassic Park Tenenenene. Tenenenene. Dia boleh camping lah. Tu ada kereta boleh masuk dalam?
hari lah. Kita dekat kampung Kaki Bukit. Lepas jap kabur loading. Lepas ni nak panjat Wang Kelian. Lagi 3 kilo. Mau sampai destinasi, alright? Oh, gerai tak buka. Selamat tengah hari. Kita dah sampai dekat Wimpon Wang Kelian. Tak ada tolak bersekarang kan? Tak ada tolak eh? Cuma berjaya sampai. Yes. Alah, kakak ini berapa 300 titi wangsu berapa dah Betul tak aku cakap? Kau kena lepaskan EE. Jangan tahan EE kat belakang. Nampak? Tak, aku dah bagi. Baru dia puas. Kalau tak dia. Tadi kau ambil kat mana kat sini? Tepi tu. Tepi tu. Oh. Kalau macam ni kan nampak macam Nampak tu lagi. Otak dia aku dah nak putus nafas susu patah balik. Kalau aku kat situ, kau tegur aku okey je. Dah kat sini, dia lagi pacak. dah putus eh. Kita tengok kita. It's gonna get fucking ugly. Kiri. Selamat petang, kita kat Sempang. Sekejap fokus Sempang dulu. Petang. Kita on the way pergi Padang Besar. Ada lagi berapa? Lagi 10 kilo rasanya. Hari pun dah petang. Maghrib pun lambat sini, 7.30. Kita tengok berapa jauh kita boleh pergi. Sampai Padang Besar kita patah balik. Jalan tu habis So semua dalam keadaan baik. Lepas solat, rehat. Kita jalan sekarang juga. Kita kena gentik lah. Kita kena gentik pada tu. Nak suruh lari. Hasnul. Oh, Hasnul. Kita dah sampai Padang Besar. Masing-masing tak bawa pasport je boleh pergi Thailand. Atas, kiri. Oh, sagu. Betul. Ini sagu. Bagus. Potong. Turn left.
Kita orang bawa balik daripada Padang Musa. Sekarang dah maghrib 7 lebih. On the way balik ke kampung Tok Abi Mana? Sini lah. Hujan. Setengah lah bagus. Hujan lah sekarang. Tak apalah, campur-campur lah ni. Pagi kita tengah siap-siap. Hujan kejap-kejap ada, kejap-kejap tak ada. Sekejap lagi pergi galeri Pak Ku. Dalam 22 km. Oh, hujan balik. Lepas tu sebelum tu kita berhenti sekejap kat Dobi, mungkin halfway. Lepas tu kita sarapan. So okey tengok lah belakang nampak. Kan gelap tu. Nampak. Apa ucapan untuk cuaca ni? Ucapan untuk cuaca soalan kau aku tak standby. Jangan nakal lah. Cuaca please be nice. Jangan nakal. Jadi begitu tamu. Boleh. Selamat pagi. Pagi juga aku 10 lebih. Kita lepas settle sarapan dengan Dobi. Agak lama juga tapi okey je. Sekarang 10.30 kita ke arah galeri Pak Ku. Tim semua kat belakang. Pak Ku lagi 8 kilo lagi. Galeri basikal-basikal tua So kita dalam touring kita membudidayakan basikal. Perkenalkan galeri basikal yang ada dekat Malaysia ni dengan kawan-kawan berbasikal yang lain Sedangnya tebu. Tebu. Bagus apa? Assalamualaikum. Apa khabar? Assalamualaikum. Berhenti nampak air tebu. Pantang nampak air tebu. Jambatan. Jambatan. Okey. Oh, okey. Ni memang personal collection Pak Ku lah, Pak Ku lah. Oh. Hazard. Ini minyak. Jap ni minyak. Rontan banyak. Inilah sepatnya. Yang berenang. Maknanya dia bakar kasih panas dulu. Dia kasih panas dulu. Berat, ya Allah. Yang ni gosok baju. Dia masuk 17 pun dah ada. Maksudnya dia basuh. Dia masuk dalam arang. Bakar panas sikit dia gosok dulu. Tapi orang dulu baju tebal-tebal. Ingat tak tebal, berat. Tenggelami air tak apa, jangan ditenggelami politician bodoh. Kita ke Sanglang ni.
ambil balik sempang tadi. Panas lah. Motor. Selamat tengah hari. Kita on the way ke Kuala Kedah. Lagi 12 km. Termasuk gravel tadi, tapi alhamdulillah ada potong semua. Daripada 20 km jadi 12 km. So, kawan semua kat belakang. Gaya betul gaya. Yes. Kaki atas, kepala bawah. Kaki atas, kepala kat bawah. Yes. Yeah, okay. Alright. Oh, yes. Gaya top up air dia Okay. Sekarang kita akan break. Selamat malam. Dekat Kampung Pisang, baru lepas azan maghrib. Apa dia? Alright. Tak boleh masuk dah. Dah berpagar. Gunung Jerai kan?
dah makan semua. Sekarang saya lagi 18 kilo nak pergi ke pantai. Nak cari boat untuk cross pergi Pantai Merdeka. Nak jimatkan masa sikit sebab nak kejarkan ferry masuk Penang kan. Ferry last pukul 7. So far okey lah, so boleh. Kalau saya kat belakang. Untuk tu ni aku jadi pacemaker Selamat. Walaupun hujan, basah kuyup. Semua belakang ada yang pakai baju hujan, ada yang malas kan. Itu pun bawa tukar baju tu. Tidak, geram. Itu sebelah Gunung Jerai. Memang tak climb lah. Jam masa nak kerja ferry. Baik, jaya tu Gunung Jerai. Kan? Malakah Haram. Gunung Jerai pun dia potong Salim. Dah nak sampai Kampung Dawai. Tu banyak dia jual lah. Biasalah Sekarang kita cuba masuk jeti Tanjung Dawai. Macam mana masuk? Tanjung Dawai. Ha? Ayam nyok. Ayam nyok mana? Depan ada. Jom. Ayam nyok. Sekejap. Ambil video. Oh, ada dekatnya kurang. Ya. Cek ni. Ni bang. Ni bang. Jom. Okey, bang. Oh, jom. Ada. Kita kat pantai apa? Kampung apa? Bakar lah. Tahun ni dari Tak ada ketik demo mana. Tak suka-suka. Betul? Kita dah sampai kampung Bakar Arang. Pantai Merdeka. Kita lepak dulu, naik kelapa yang tadi beli dekat Tanjung Dawai. Lepas tu sambung perjalanan ke Batu. So lagi 30 km mengejar masa untuk naik ferry sebelum pukul 7. Okay? Alright, sambung. Kita dekat Pekan Kuala Muda. Rehat jap, cari air, top up apa ni? Air. Lepas tu lagi 24 kilo pergi Batu. Homestay pun dah contact. So sekejap lagi kita gerak. Okay. Sepatah 2 kata. Nak. Wah, sepatah juga kan? Nak.
Go on. Right. Selamat petang. Kita dekat Seberang Perai. Dah lagi 10 km nak sampai feri, tempat feri. Agak laju juga. Gua estimate pukul 5, 5.30 sampai. Sekarang pukul 4. Lagi 10 km nak sampai jetty. So okey lah. So kita banyak masa. Apapun seberang ke pulau secepat yang mungkin. Lepas tu boleh rehat ke, solat ke, cari rumah macam tu lah. Cabi dah berubah, dia dah ikat isap rokok betul ni. Jadi taklah isap rokok mainan tu kan. Alhamdulillah saya dapat restu lah. Restu pula. Hidayah. Yap, kita dah sampai Batu weh. Kejar feri, kejar feri. Gambar. Taklah, video lah. Video. Terima kasih bang. Licin. There you go. Selamat petang. Kita dah sampai Penang. Makan kat Kapitan. Hujan macam dah berhenti. Kapitan. Mana Kapitan? Hujan macam dah berhenti. So, Kalau kita 50. Okay, 1, 2, 3. Action. Ni. Ambil sudu, go keluarkan. Tarik je. Okey, ambil sudu keluarkan, korek. Oh, dah ada habis. Ya, Habis. Garam. Mantap. Okey. Cabi. Ulasan lah. Belum minum lagi. Ambil saja kopi. Saya suka. Kau First impression. Basikal jatuh. Saya suka dengan dia punya konsep dan juga design kedai ni. Walaupun dia tak ada jual hot latte, tapi saya still boleh terima jugalah. Sebab saya tak ada pilihan lain. Kalau pergi kedai lain tu kena marah. Jadi saya terima je. Mojok apa dia? Kejap. Oh, kopi bojok. Dia chocolatey, winey, tropical fruit. Saya nak yang ni. Okey. Lepas tu proses dia yang aeropress macam mana? Ha? Oh yang tekan tu. Yang tu okey. Kalau kau awak. Ha. Ya. Oh, baiklah. Tahu dia nak tahu dah tak.
Selamat pagi. Kita dekat Penang. Hari ni diorang tengah siap-siap, kita plan nak gerak keluar dalam pukul 8 tu. So hari ni kita akan pusing pulau. Start daripada sini terus pergi Granite Drive, naik ke Fairing Hill macam tu. Berhenti stop by apa pun benda menarik kat sana. So sekarang ni kita mencari kopi ni, tapi pagi-pagi masih tak ada benda buka lagi. So kita pergi 7-Eleven, 500 meter jalan kaki. Alright. Apa masalah yang dihadapi sekarang ni? Apa masalah dia? Masalah sekarang nak berak, tapi tidak nak gerak. Kau banyak stesen minyak lah. Okey, kita beri stesen minyak. Selamat pagi. Kita nak pergi ke Fairing Hill, nak pusing pulau. Pukul berapa lah? Bukan pukul 10. Pukul 10 Pukul 10. Melawan trafik, lalu jauh dalam, climbing sikit, tak pergi downhill best. Kita sambung lagi. Panas sikit lah ya. Lagi nanti dah sampai pantai nanti kita dah banyak pokok, tapi banyak kereta lah. Kunci. Time kita climb, kita relax je. Selamat pagi. Kita masih dekat, kita baru sampai Fairing Hill. Ucapan sikit jam. Faham? Hai, saya kat Wanas. Siap. Kita dah sampai Batu Peringgi. Dan kita nak menuju ke mana, Nas? Ke mana pulau? Ini pun boleh lah. Itu air je. Baik kita nak bagi free. Dapat foto air Step bus. Selamat tengah hari. Dah tengah hari Kita dekat Kampung Nelayan. Apa saya kalau aku pergi Penang, memang tempat ni aku datang. Tempat sini. Yes. Hi. Good afternoon. Zelda Ni kan. Ni kan, Zelda. Betul game. Abang dia Fall up. gambar. Ha? Gambar kita. Rango. Okey yang kita ulas Star Wars Semua tengah climbing. Kita baru lepas empangan Teluk Bahang.
Ada kereta masuk dalam depan. Slow and steady Dia cakap orang dia sendiri cakap Kelantan. Mana ada betik bercabang? Tak ada. Cuba kita tengok tu. Pakai minyak apa tu boleh jadi macam tu tu? Ini kau nak kain. Hidup. Betul lah. Kita nak gambar ni. Masing-masing masih gagal climbing. Mana yang lain? Baru lepas turun bukit dari kelemahan. Cabi, adakah anda berbuah hati, Cabi? Ya, saya berbuah hati. Ini yang perjalanan sepanjang ini paling best lah. Review. Review. Oh, bukit dia macam ular. Memang gila babi ni lah. Oh, apa cakap tengah? Panas pun panas. Tapi tak apa lah. Tak apa. Main peranan. Ada betul je. Selamat malam. Kita dah on the way balik. Lagi 11 km nak sampai Georgetown. Diorang semua kat belakang. Buat climbing rabak-rabak, downhill rabak-rabak. Dah settle lah solat tadi. Pakai kabut sikit. Lepas tu kita on the way balik. Alright. Malas bawa basikal hari ni. Nak ngayuh. Dah puas. Cari makanan. Snack. Oh, belut, aku ambil belut. Unagi ni. Selamat pagi, hari last. Hari Ahad. Aku dengan Cabi untuk orang yang bangun awal je bangun awal. Kita pergi Roti Canai Transfer Road. Sementara tunggu dia orang bangun dengan bersiap. Sarapan dulu ke antara yang bangun awal. Oh, makan dulu lah. Roti Canai Transfer Road. Okey. Roti Canai lambat lah. Roti Canai lambat? Tak apalah. Belum buat lagi. Boleh tunggu tak apa. Belum buat lagi? Belum buat lagi. Belum siap ni Belum. Kau lihat kopi ni bila boleh? Tengok dulu.
barang yang nak ditinggalkan? Kenangan Dengan cerai berit lah dengan cirbel. Gambar depan masjid ya. Boleh masuk tak? Hai. Boleh. Sorry. Tapi gambar kat dalam masjid. Masuk masjid Lebuh Aceh tu. Masjid Lebuh Aceh. Ambil gambar dekat masjid Lebuh Aceh tu. Masuk dalam. Apa dia? Sampah? Ambil gambar. Oh. Tak sama itu je? Kat situ je. Dia suruh situ. Dah nak balik dah. Kita on the way pergi Pekalan JT ferry untuk patah balik pergi Butterworth. Tolong semua kat belakang. Jauh je belakang. Balik. Sebelum tu belum habis lagi. Sehingga kita naik bas. Okay. So Ojen out. Hingga motor kita, sehingga motor. Cabi buat apa Cabi? Cabi? Selamat petang. Sekarang pukul 5. Nak tunggu ferry. Bukan ferry yang tu, bukan yang itu. Kita kena beratuk kat sini. Sebab sekarang ferry motor dengan bisikal je boleh. Dah kereta tak boleh dah. So sekarang ferry bergerak daripada sana Butterworth pukul 5. So dia sampai sini. Kita naik lah ferry tu untuk Butterworth. Bas balik JB pukul 9 malam. So nanti lepak-lepak sana cek kopi. Alright. Kembali ke Butterworth. Pas kat sini. Kita naik pas kat sini. Oh. Bersiap sedia. Tak hujan dah? Ini macam dah gerimis. Siapa lagi? Kita dah sampai Johor Jaya. Habis tu semua lepak, suara benda bertukar. Sekejap lagi bas berhenti. Kita kemas barang.
Sampai. Kau kayu balik rumah kan? Taklah. Kayu balik Penang. Mantap. Selamat ah. Jap lu. Oh ya. Selamat. Tiga Nas. Terus, masih banyak. Okey Nas. Yang lagi ya. Thanks Allah, Nanti rezeki kita kayu lagi. amin. Besok kita kayu besok. Padang 1,800 lebih. Wak mana wak? Selamat. Okey, Nas. Gerak dulu Okey, jumpa lagi Bye. Wak, gerak dulu. Masih banyak. Nas dulu je. Ya.